Di sebuah kampung damai, bermulalah cerita tentang wow. Nampak angin kita buat? Tok Wan, benda ni nak terbang ke nak jatuh? Okay, kalau angin tu buat ni. Koyak lagi seronok, nanti kita tampak sama-sama. Tok Wan, apa tu? Aduh, Amir tu rangkau lah. Tok Wan dulu main ke? Atau Wow yang main Tok Wan? Hehe, wow ni memang pandai main Datuk ya. Tok Wan pandai main Wow. Dulu Tok Wan raja wow kampung ni. Wah, bestnya. Nanti Tok Wan ajar. Hehe. Janji ya, Tok? Wow ni permainan tradisi dari dulu-dulu lagi. Buluh dipotong, dijadikan rangka. Hiasan pun kena cantik, kadang jari pun melekat sama. Antara wow paling terkenal, wow bulan. Wah, Tok Wan, besar dan cantik. Hehe, memanglah. Wow kucing pun ada, tapi jangan bagi kucing betul nampak. Yang ni pula wow jala budi, besar macam tika gulung. Wah, Tok Wan, besar betul. Hehe, memanglah. Nanti kita cuba terbangkan. Dulu kami kejar wow sampai semput. Kadang wow terbang, kadang-kadang terbang. Wow ni nampak senang, tapi Amir rasa susah. Haha, memang susah. Kena sabar, Amir. Kalau buat betul-betul, wow ni boleh terbang tinggi. Boleh terbang tinggi ke, Tuan? Tentu kalau tak buat main-main. Ikat sini, bukan ikat kasut ya, Amir. Oh, okey, Tok Wan. Betul, pandai. Senang ni. Tok Wan, Amir terikat sendiri. Amir ni belum terbang pun dah sangkut. Apa, Tok? Hehe, nanti tahu. Terbangkan sekarang. Boleh, Tok Wan. Tok Wan, kenapa tak naik? Hehe, sabar, Amir. Mungkin angin kurang. Tapi tadi kuat ni. Sebab wow ni tak siap. Macam Amir buat kerja sekolah. Betul lah tu. Tok Wan ni. Tok Wan, hari ni best. Saya main Amir, Amir. raket sampai seronok saleh. Tak apa, Tok. Budak ni memang ceria. Jangan lupa makan. Wah, dah naik, Tok Wan. Tinggi lagi tu. Nampak? Ini baru wow bukan plastik terbang. Oh, kita tinggi-tinggi, Tok. Hehe, memang hebat lah. Tinggi gila, Amir pun nak terbang. Amir, janganlah terlalu gairah sangat. Hehe, Tok Wan. Budak ni. Jangan. Kau ringan kejap lagi hilang. Tok Wan, jangan usik lah. Hehe, betul ni. Permainan ni ajar kita sabar dan jangan panik. Amir nak buat wow sendiri lepas ni. Hadiah apa tu? Jangan lupa cucu Tok Wan.